Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni anak-anak request nak masak Maggi goreng. Mula-mula kita masukkan cabai yang telah di blend semua sekali sehingga dia pecah minyak. Dan seterusnya kita masuk sedikit sos tiram, sedikit cuka, dan kita akan masukkan sedikit kicap ni. Kita kacau-kacau. Seterusnya kita letak sos cili dan sos tomato. Kita kacau-kacau. Selepas kita masukkan semua bahan-bahan, kita masukkan mi. Kita kacau-kacau. Dan seterusnya kita akan memasuk telur. Okey, dah siap Maggi goreng untuk anak-anak makan malam ni. Terima kasih.